Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat puding jagung creamy dengan kuah custard kat atas. Korang boleh hidang sejuk-sejuk bagi tetamu makan open house raya nanti. Sangatlah senang nak buat. First, korang perlukan 1 tin jagung yang creamy ni. Tambahkan 1 tin susu cair. Lepas tu tambah 1 kotak kecil santan, 2/3 cawan susu pekat. Lepas tu korang tambahkan 1/3 cawan kordia jagung. Mana-mana brand pun boleh, tak kisah. Tambahkan 1 cawan air. Lepas tu setengah sudu kecil garam dan juga sirap sikit nak bagi warna dia lagi cantik lah. Lepas tu baru masukkan 1 cawan tepung custard. Tepung custard ni kena larutkan awal sebelum kita masak kan. Masuk last minute dia berkeladak dik, tak cantik. Korang masak sampai dia pekat, likat, cantik macam ni dah masak. Boleh angkat. Yang ni kena cepat, lambat sikit dia akan beku. Letak dalam bekas yang korang nak bekas macam ni boleh, nak letak dalam teri pun boleh. Lepas tu letak sikit bagi keluar any bubble. And yang ni optional, korang boleh ambil jagung yang seketul-seketul dalam tin tu, boleh letak kat atas bagi dia extra kerak lah. Ambil 1 tin susu cair, setengah tin air, and then masukkan 3 sudu susu pekat dengan 1 sudu setengah tepung custard. Lepas tu korang masakkan sama juga. Tunggu sampai dia mendidih panas sikit, baru korang angkat. And kuah tu dah pekat, boleh letak kat atas kita punya puding tadi. Itu saja, sangat simple. Tutup kita punya bekas lepas dia dah cool down sikit, and boleh simpan peti sejuk. Bila dia keluar, tada, jemput masuk, selamat Hari Raya. Bolehlah makan. Ambil 1 bekas orang, lepas tu boleh makan. Nampak tak tekstur dia sangat lembut, dan korang akan dapat puding yang gedik-gedik macam Asfahri macam ni. Sangat sedap, makan sejuk-sejuk. Rasa lemak jagung. Yang ni kalau open house kejap je habis ni. Selamat mencuba.